Berapa bang? Bang minta nasi kandar tu. Okey, alright. Nasi kandar satu. Sayur boleh? Saya boleh. Lagi. Air boleh je. Yang boleh bagian? Apa-apa boleh bang. Okey. Bagi je. Ni kilo-kilo lah. Dengan soto bang. Contoh kan? Buat campur. Hai. Kuah campur. Kau. Banjir biasa? Bajir bang. Banjir ya. Bajir boleh jadi. Kan? Okay, banjir satu kali. Ni kau apa bang? Ni kuah daging masak hitam. Hitam. Okay. Ha. Benda tu bang. Ini satu kan? Kita tengok dulu bang. Okey. Terima kasih. Lauk cili berapa bilik bang? 28. 28 set semua ni lah. Totong, si ayam. Okey, baik. satu lah. Okey boleh. Okey. 28. Buat masa ni memang hari-hari lah kita buka. Kecuali ada emergency ataupun ada urusan baru kita tutup lah. Kat berapa sini? Pukul 12 sampai pukul 6. 6, 6.30 lah. Paling lewat 6.30. Harga tak tetap. Macam yang seafood punya tu, sotong, udang dengan ikan tu kita ikut harga pasaran. Okey. Kalau kita dapat murah, kita bagi murah. Murah mahal, kita paksa kita bagi mahal lah. Okey, faham. Alright. Kau buku lagi satu bang. Boleh. Nak try dengan ni daging hitam. Lagi hitam. Sayur boleh Boleh. Ni orang datangkan set dia lah. Kalau yang ini set lah dengan daging hitam. Okey boleh. Ni masak sendiri semua bang. Masak sendiri. Ni buat campur biasa. Biasa kan? Alright, kalau macam ni 13. Berapa? 13. 13 okey boleh. Set daging. Nak tambah apa-apa tak? Boleh tengok. Ni nanti bungkus papadum ni. Papadum satu. Apa dapat? Ni kalau papadum berapa ringgit? Apa dah RM2. Okey boleh. Maknanya 15 lah. Macam ni. Okey. Okey baik bang. Terima kasih. Assalamualaikum.